Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama diberi Puteri Zahira Balkis binti Muhammad Amiruddin daripada MRSM Johor Bahru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Alia Zafira binti Kamal Hidi daripada MRSM Johor Bahru. Hari ini kami akan membentangkan produk kami yang bernama Autobrom 2-in-1. Penyataan masalah. Orang tua atau orang yang tinggi susah untuk memegang batang penyapu kerana ia terlalu tinggi ataupun terlalu rendah. Selain itu, orang tua susah untuk memegang penyapu dan penyodok sekaligus. Jadi ia membuatkan orang tua itu susah untuk menyapu. Susahnya nak sapu ni. Pendeknya penyapu ni. Pendeknya penyodok ni. Susah nak sapu. Kami ada solusinya. Itulah sebab kami mencipta penyapu Autobrom 2-in-1 ini yang menggunakan konsep penyarangan, iaitu ia boleh dilaraskan menjadi tinggi ataupun pendek untuk kegunaan orang tua atau orang sakit maupun orang muda. Terima kasih. Penyapu ini boleh dilaraskan dengan cara ini batang penyapunya dan kita boleh melaraskannya dengan konsep penyarangan, iaitu kita boleh meninggikannya. Jika orangnya tinggi ini, kita boleh tinggikannya dan kita hanya masukkan benda ni ke dalam sini dan dia akan terus menjadi tinggi. Ataupun jika ia tidak cukup tinggi, kita boleh tinggikannya lagi dengan mengadjustkan benda ini seperti ini. Yes, dan dia akan terus ditinggikan. Langkah-langkah penghasilan produk. Yang pertama, melukis atau melakar pada jerigen. Yang kedua, memotong lakaran pada jerigen dengan menggunakan pisau secara berhati-hati. Yang ketiga, membuat pesangan dan pencatuman paip PVC T sama dan 90 degree. Yang keempat, mengeskrukan pengapit paip dengan paip PVC dengan menggunakan pemutar skru. Yang kelima, menggergajikan paip PVC menggunakan gergaji. Yang keenam, menggerudikan lubang pada paip PVC menggunakan mesin gerudi. Langkah yang ketujuh, membuat litaran menggunakan motor AT, iaitu arus terus, wayar, bateri dan suis tekan tutup. Yang ke-8, mengguntingkan tali rafia secara berhati-hati. Yang ke-9, mengegamkan tali rafia yang sudah dipotong pada lidi yang tebal untuk dijadikan sebagai berus. Langkah yang ke-10, menyambungkan berus dengan litaran wayar supaya berus dapat berpusing dan pasang pada jerigen. Yang ke-11, membuat kemasan pada paip PVC menggunakan cat semburan berwarna emas berkilat, manakala jerigen menggunakan warna biru gelap. Dan last sekali, produk sudah siap. Pengujian atau penilaian. Jenis ujiannya ialah ujian makmal. Parameter yang diuji merupakan ujian beban. Keputusan yang didapati ialah Autobrom 2-in-1 mampu menampung beban sebanyak 0.5 kg. Cara-cara untuk mengkomersialkan produk. Kita boleh membuat produk dalam pelbagai saiz dan warna, ataupun kita boleh buat dia dalam pelbagai bentuk. Selain itu, kita juga boleh mempromosikan dan mengkomersialkan produk dengan menggunakan media platform media sosial ataupun membuat poster dan video pendek.